kita masih dalam mood raya lagi. Ingat tak hari ni Syawal yang keberapa ya? Ish kamu ni, hari ni kan baru Syawal ke-16. Mood raya pun belum habis lagi. Ya tak, yelah kan. Syawal ni lah masa terbaik untuk kita jumpa ramai-ramai, bermaafan dan bersuah foto. Dan hari ini, kami dari SMC ingin membawakan anda bingkisan sambutan Hari Raya yang penuh meriah di Sutama. Jom ikuti kami. Bila hari raya, janganlah tamak haluba. Dalam bergembira, biarlah berpada. Hari Raya Aidilfitri merupakan satu perayaan yang bukan sahaja diraikan bersama keluarga, malah turut disambut di sekolah sebagai satu medium untuk mengeratkan hubungan antara guru dan pelajar. Melalui sambutan seperti ini, kita dapat memupuk semangat perpaduan, kerjasama dan saling menghormati dalam kalangan warga sekolah. Ia juga memberi peluang kepada kita untuk berinteraksi dalam suasana yang lebih santai dan harmoni di luar bilik darjah. Oh, sudah tiba hari yang dinanti. Confirm yo semua kumpul sekali. Makcik yang belah sana, sepupu yang belah sini. Pak lempak ngapun ada, memang kece sekali. Beraya hujung ke hujung kampung semua. Selain itu, sambutan Hari Raya di sekolah juga dapat melahirkan rasa kebersamaan dan kekitaan, di mana setiap pelajar dan guru dapat berkongsi kegembiraan serta mencipta kenangan manis bersama. Sentiasa sama antara semua. Gerangan seniman dan juga tawa. Menekan suasana, ini kan hari raya. Raikan dengan sanak saudara yang berkunjung datang tak dilupa. Penuh riang gembira, indahnya hari raya. Sekarang saya bersama dengan Puan Anita binti Jaafar, Pengetua SMK Sarjana Utama. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, apakah harapan pihak sekolah terhadap sambutan Hari Raya pada tahun ini? Alhamdulillah pada tahun ini kita dapat melaksanakan sambutan Hari Raya untuk tahun 2026. Okey. Harapan saya ialah semoga majlis ini dapat mengeratkan silaturahim antara murid-murid dan juga dapat memupuk semangat perpaduan antara kaum. Al-maklumlah, okey. Anak-anak di Sutama ini terdiri daripada kaum Melayu, India dan juga Cina. Jadi inilah masanya untuk kita berkumpul bersama-sama, menikmati juadah bersama-sama, okey, ceria bersama-sama. Apakah mesej yang ingin disampaikan kepada para pelajar sempena Hari Raya ini? Kepada anak-anak Sutama yang dikasihi sekalian, ambillah ruang dan peluang ini, masa ini untuk bersukaria meraihkan Hari Raya bersama-sama di sekolah. Kini saya bersama dengan Cikgu Alzila. Assalamualaikum Cikgu. Salam. Baiklah Cikgu, sambutan seperti ini bukan sahaja membawa kebahagiaan tetapi juga memberi impak kepada hubungan antara guru dan pelajar. Jadi, pada pendapat Cikgu, bagaimana sambutan seperti ini membantu hubungan antara guru dan pelajar? Okey, bagi pendapat cikgu, hubungan guru dengan pelajar memang erat, akrab. Sebabnya kita, contohnya saya sebagai guru kelas, saya dapat melatih kerjasama antara pelajar-pelajar dan juga guru untuk mengurus, untuk membincang menu raya dari segi kebersihan kelas, dari segi sambutan. Dan apabila kita bekerjasama, lepas tu saling ingat mengingatkan, barulah kita akan nampak semangat kepimpinan dalam kalangan pelajar, semangat kerjasama, siapa yang menonjol, siapa yang ke belakang. Jadi cikgu yang ke belakang tu cikgu kena tarik lah, kena orang kata kena petik nama, supaya sama-sama memberi kerjasama. Bukan saja untuk datang beraya, datang seronok-seronok, datang happy-happy. Jadi sambutan raya ni sebenarnya apa-apa program dekat sekolah pun kita nak melatih dari segi kepimpinan, dari segi kerjasama,
dari segi orang kata keikhlasan lah. Dan sebenarnya benda ni tidak ada di luar, tidak berlaku di luar. Bila sambutan di universiti mana ada? Adalah, tapi bukannya sebesar macam di sekolah. Apakah yang paling anda suka tentang sambutan Hari Raya di sekolah? Yang saya suka pasal sambutan hari kat sekolah ni sebab dia meriah, ceria. Selain itu ada banyak lagi jenis makanan yang kita dapat rasa. Lepas tu dapat bergembira dengan cikgu-cikgu yang di sekolah. Saya suka maybe sebab ni last year dekat sekolah. Dapat create a lot of memory dengan classmate. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya. Semoga kelompok 9 CA+. Kami mengucapkan Kami dari 5 Karisma ingin mengucapkan Hari Raya. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Alhamdulillah, maka berakhirlah sudah majlis sambutan Hari Raya di Sutama. Semoga segala perkongsian dan kemeriahan yang diraihkan dapat meninggalkan kenangan yang bermakna buat kita semua. Kami berharap semoga majlis ini dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara warga Sutama. Terima kasih kerana telah bersama kami sepanjang liputan ini. Saya Aina. Dan saya Syazah. Hari Raya disambut meriah, senyum terukir, hati gembira. Jika ada silap dan salah, tangan dikulur, maaf dipinta. Selamat Hari Raya maaf zahir dan batin daripada kami SMC TV. We create, explore and inspire. SMC TV signing out.